Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan yang dapat menyertai sesi pada petang ini berkaitan dengan Reka Edukit. Jadi, seperti yang sedia maklum, pada hari Selasa tempoh hari, saya telah pun buat kongsian berkenaan dengan mikrobotik. Hari ini kita akan teruskan dengan Reka Edukit. Sebelum tu, untuk kehadiran pada petang ini, saya harap rakan-rakan boleh PM saya secara personal. Ni saya maklumkan apa maklumat yang perlu dihantar. Okay, kejap. Pertama sekali hantar nombor IC. Okey, nama tuan-tuan, rakan-rakan. Kemudian nama sekolah. Okey, boleh PM saya dekat Telegram. Saya bagikan link dia. Sekejap. Okey, boleh lihat dekat ruangan chat Saya mohon maaf untuk hari ni sedikit lewat pula. Saya pun baru dapat selesaikan urusan. Pagi tadi pergi memantau kejap dan ada majlis. Okey, kejap saya cari file saya kejap. Baik. Yang saya nak kongsikan dengan rakan-rakan petang ni, okey. Okay, sebelum tu saya nak cek suara saya jelas tak ada masalah Okey ke? Alright, terima kasih sahabat. Allah Rabbi. Okey, so kepada sedap suara suara pun dah teruk dah ni sebenarnya. 2-3 hari ni macam nak demam Allah Rabbi. Sedan. Okey. Untuk hari ni, yang saya akan sharekan pada rakan-rakan, saya akan bagi satu link ni lagi. Untuk link ni pula ialah saya tunjukkan dulu. Okey. Sebab saya perlu akui saya pun tidak mahir dengan apa yang berkaitan dengan Reka Edukit ni. Tapi petang ni saya akan cuba sedaya upaya saya untuk share dengan tuan-tuan apa yang kita boleh buat. Okey, setakat ni bila kita tak pandai ni kita kena cari orang yang pandai lah kan. Tu confirm lah. So alhamdulillah saya dapat jumpa shortcut, cuma kita kena adjust sikit maklumat tu. Kita kena pandai untuk sesuaikan. Tapi kalau kita gunakan dengan betul, insyaAllah dia boleh jumpa lah. Okey. Macam sekarang ni sebenarnya, okey saya tunjukkan dulu apa yang saya dah buat.
Okey, sekejap ni. Hmm. Blog. Okey, kalau boleh nampak ni saya pinkan sekejap. Okey, seperti mana yang saya sedang pinkan sekarang ni. Ini adalah coding yang saya dah buat lah, yang saya dah cuba buat. Okey, dan ini adalah dari untuk sekolah rendah. Sekolah rendah cabaran ke-7. Cabaran 7. Okey, cabaran 7. Tapi cabaran 7 ni dia tak tunjukkan yang ada guna my blog. Saya tukar kejap. Saya cuba cari yang lain. Saya ambil cabaran 6. Cabaran 6 dia ada tunjuk satu tambahan, dia kena guna my blog. Macam ni. Okey. So yang pertama sekali saya nak jawab ada sedikit persoalan sebelum ni yang macam mana kita nak gunakan my blog. So my blog ni sebenarnya kita kena define dia. Kita kena contoh dalam kita punya PDF tu dia bagi dia minta kita paparkan berkenaan dengan apa? Allah Rabbi. Sekejap saya cek balik. Minta maaf lah saya sedikit disoriented petang-petang ni jadi lambat sikit. Maaf ya rakan-rakan ya. Saya buka satu PDF dulu kejap. Okey. Baik, so yang saya paparkan sekarang ni ialah untuk cabaran 7. So contoh, dia dah bagilah arahan dia sekian, and then dia suruh tekan butang 1 lah apa benda. And then dekat dalam ni dia minta kita, cabaran 6. Okey. Cabaran 6, dia dah maklumkan, setiap cabaran tu dia dah maklumkan apa yang dia perlukan. Macam NeoPixel ni memang ada kat situ lah. Bagi mereka yang contohnya perlukan apa nama ni? Yang perlukan nak tahu apa benda bahan yang kita nak guna-guna, kita boleh rujuk kepada gambar rajah yang ada pada muka surat 6 dalam modul. Semua dia ada tuliskan. Jadi kita boleh rujuk balik kat sini lah. So masa cikgu gunakan apa yang saya akan share nanti untuk cikgu bannerkan coding, ataupun cikgu dah siap banner pun, saya rasa ada yang dah siap banner. Jadi kena pastikan yang bila kita guna tu kita test lah kan. Kita test punya ayat dia apa semua tu kita gunakan, masukkan blok yang betul, and then kita test lah. Setakat ni 90% apa yang bakal saya share pada cikgu ni, coding dia boleh digunakan. Cuma cikgu nak kena faham butang mana yang akan yang kita perlukan lah. Okay. So kenapa saya berrahsia sangat? Sebab saya malu sebenarnya nak cakap. Tapi benda ni zaman sekarang dah zaman AI, jadi tak jadi masalah lah. Apa ni, bahan ni, Reka Edukit ni, kita punya bahan yang ada sekarang ni, saya dah cuba tanya pada ChatGPT. Jadi saya dapat coding dia, macam mana kita nak susun, apa kita nak susun dan sebagainya, dan saya dah compilekan pada satu dokumen. So sekarang ni saya akan sharekan dokumen tu dengan rakan-rakan supaya kita boleh lihat lah. Okay. So kejap, saya bagi dia punya link. So dekat dalam ni dia ada kesemua, dia ada ketiga-tiga bahan tersebut. Dan setakat ini okey, kita boleh buka pakai apa-apa email dia ni. Sekejap.
So saya akan bagikan dekat ruangan chat. So rakan-rakan boleh buka lah. Ya. Boleh cuba buka. Kalau tak boleh buka, beritahu saya. Okey. Boleh cuba dulu. Ya. Boleh cuba. Ada yang tak boleh buka tak file ni? Saya rasa semua dapat lihat. So untuk gunakan, untuk simpan lah. Untuk simpan, cikgu boleh pergi je dekat file ni. Dekat perkataan file ni. Sama ada download pun boleh, nak buat secara offline. Sebab kitanya tu boleh buat offline. Atau make a copy untuk simpan. Tak perlu request edit lah. Just make a copy atau download je. Saya rasa boleh download kot. Semua boleh download kan? Boleh, okey. So cuba download ataupun make a copy Setakat ni yang saya cuba, saya akan tunjukkan yang mana yang susah-susah lah. Sebab dia ada bahagian yang kita kena adjust. Contohnya saya tunjuk kat sini, ada satu tadi coding untuk, tak salah saya, cabaran nombor 6 kalau sekolah rendah. Sebab saya pun baru mula hari ni. Kebetulan tak banyak sangat masa kan. Jadi kita cuba-cubalah. 5 ke 6 tadi 5 kot. Ni cabaran 5. Cabaran 5 ni, sekejap saya check balik. Cabaran 5 tadi, kalau kita lihat yang satu. Sorry, cabaran 4. Saya tengok cabaran 4 jap. Okey. Cabaran 4 ni saya rasa. Cabaran 4, kalau kita lihat kat sini, kalau dekat PDF kita, dekat dokumen ni, dia bagi kita macam ni je. Tapi nanti cikgu akan perasan lah. Ada satu atau dua cabaran ni yang bila cikgu lihat, bila cikgu buat dengan pelajar nanti, dia macam ada awkward sikit. Hampir nak kata tepat 100% tidak, tapi adalah 90% ada. Okey. Untuk kategori, saya lupa pula nak cakap. Dia Reka Educate ni dia sedikit dia sedikit unik. Untuk sekolah rendah lain, sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, sekolah menengah untuk MBBK lain, sekolah rendah untuk MBBK pun lain. Jadi cikgu boleh lihat semua ada kat situ. Cikgu scroll je. Untuk sekolah rendah ada, sekolah rendah MBBK ada, sekolah menengah MBBK ada. Sekolah menengah je tak ada. Dia semua lain-lain. Semua ada kat situ. Semua ada kat situ. Cikgu boleh scroll dan cikgu boleh lihat lah yang mana satu yang cikgu nak guna dan semak. Sebab saya belum sempat nak semak semua sekali. Tadi masa dekat Unimail pun saya sempat buat dalam 5 ke 6. Tapi boleh dapat lah. Okey. Boleh dapat lah. Sama macam apa yang saya tunjukkan dekat dalam coding ni, yang ini. Saya tutup share ni kejap. Okey. Dekat dalam saya punya, yang saya tunjuk sekarang ni dekat kamera saya ni kan. So, coding ni saya dapatkan daripada situ. Dia minta kita bina. Contohlah contoh. Saya kosongkan ni, saya buat no project. Contoh, rakan-rakan boleh rujuk, saya cuba ambil dekat dalam ni, katakanlah saya akan baca, saya pergi pada, sebab MBBK sekolah menengah saya tak cuba lagi. Jadi, saya akan pergi pada MBBK sekolah menengah, cabaran nombor 2. Sorry. Kita cari yang susah, yang ada my block. Okey. Cabaran nombor 8, contoh cabaran nombor 8. Kita rujuk dekat dalam ni juga, dalam teks kita untuk cabaran nombor 8. Saya buka dulu supaya kita mudah untuk baca lah.
Okey, kita nak tahu apa benda yang dia nak capai Ini rendah. Okey, menengah. Baik, kita pergi pada yang menengah dulu. Menengah ni yang ke-8, kalau kita scroll, cabaran 8. Okey, contoh dia kata lakukan pengesanan objek di hadapan penderia infrared. Jadi dia nak gunakan infrared saja, penderia infrared saja. Yang akan berlaku ialah jika terdapat objek, neopiksel LED 1, 2 dan 3 akan berkelip berwarna merah tanpa henti. Kalau tak ada objek, yang LED 1 ni akan jadi 5 saat, neopiksel 5 saat. Okey, so saya akan tunjukkan macam mana kita nak guna supaya my block ni tadi dia akan kita boleh fungsikan lah. So cara dia daripada projek yang kosong ni, kita ikut je apa benda yang dia bagi dekat dalam, cikgu boleh rujuk dekat dalam cabaran 8 tu. Dia kata when Arduino start. Okay, when Arduino start. Kalau boleh ikut sekali dengan saya. When Arduino start. Okay. So kita carilah dekat sini, kita kena padamkan ni. Kita kena ambil device macam saya sekarang ni. Saya dah save device tu sepatutnya. Okay, tak ada lah keluar. Tak apa. Saya cari balik. Reka Educate. Okay, saya masuk Reka Educate. Macam biasalah. Okay, kemudian sekejap saya ambil board saya supaya saya boleh test. Dia memang kena ni cikgu memang kena guna dengan kita punya board. Memang kita kena guna dengan kita punya board. Jadi kalau boleh cikgu cantum siap-siap lah masa buat dengan budak ke atau masa cikgu nak tunjuk, sebab dia coding ni sama je. Dia sebenarnya cabaran utama dia ialah untuk buat rakaman cikgu. Lebih-lebih lagi untuk MBPK lah. Nak buat rakaman tu memang saya rasa agak susah sikit. Tapi tak apa. Cikgu saya harap dipermudahkanlah urusan cikgu untuk cikgu buat rakaman tu. Dan satu lagi yang saya dimaklumkan untuk pendidikan khas, andai kata murid tadi ada masalah speech ke atau mungkin percakapan dia tak jelas, video tadi cikgu boleh edit dan cikgu boleh letakkan sari kata di dalam dia. Okay. So memang kena edit cikgu. Dia memang ada, tak salah saya dalam video panduan tu, dia ada 2 bahagian dalam video tu. Setiap satu video yang kita kena rakam untuk cabaran, dia ada 2 bahagian. Rakaman pertama ialah gambar murid tu kena ada kat situ dan juga rakaman skrin sama seperti ini. Okey, sama seperti apa yang saya pinkan sekarang ni. Dengan gambar murid tu dia sedang menerangkan. Okey, cara dia cikgu boleh, kalau salah satu cara dia cikgu boleh rakam gunakan Meet ataupun cikgu boleh gunakan aplikasi rakaman skrin seperti OBS. Okey, cikgu boleh gabungkan skrin dan juga kamera. So masa murid tu menerangkan, cikgu rakam satu bahagian. Kemudian kita kena rakam bahagian kedua ialah yang hasil daripada coding yang kita buat. Okey. So memang kena edit. Videonya memang kena edit. So tak perlu risau bab kena edit ke apa, tak boleh edit ke tak, memang kena edit. So cikgu kena masukkan sari kata lah. Semua dalam bahasa Melayu, tapi kalau andai kata murid yang terlibat tu mungkin dia guna sign language ke, mungkin perkataan dia tak jelas macam saya kata tadi, cikgu boleh masukkan sari kata menerangkan tentang apa operasi yang dia buat ataupun apa blok yang digunakan. Dan blok yang cikgu gunakan tu pula, okey, blok yang digunakan tu pula dia adalah yang dah siap, bukan buat daripada kosong macam sekarang yang kita nampak kat saya buat ni. Bukan buat dia kosong, benda tu dah siap. Ya je, Ustaz Adi. Malik nak tanya. Rakaman tu nanti memang perlu tunjukkan muka murid tak? Tak berapa dengar Ustaz. Okey, soalan saya untuk nanti perlu tunjukkan muka murid tidak? Alamak, terputus-putus. Bunyi dia. Tak clear, tak clear. Tak apa, boleh tunjukkan dulu. Masih tak clear Ustaz. Dia bunyi macam dalam akuarium bunyi dia. Okey, sambil-sambil tu saya tunjuk dulu. Tadi dalam
Okey, Kod tadi. balik dengar. Boleh dengar? Okey, baru jelas. Okey, soalan saya, untuk rakaman nanti untuk kriteria MBBK lah khususnya kan. Uh, Muka murid perlu ditunjukkan atau tidak? Ya. Kalau tengok dalam contoh rakaman yang diberi, murid tu mesti ada dalam tu. Murid tu sendiri yang bagi penerangan dan gambar murid tu mesti ada, bukan gambar lah, maksud video tu mesti ada suara dan video budak tu tadi berserta dengan skrin. Baik. Okay. Sama juga, MBBK sama, sekolah rendah pun sama. Ya. Memang kena ada. Okey, baik. Saya share juga. Okey, saya tunjukkan skrin ni sekarang. Jadi rakan-rakan tolong semak pada dokumen tu, ataupun kalau anda dah download, buka je dokumen anda. Lihat pada MBPK Sekolah Menengah Cabaran 8. Okey. Kita akan buat coding ni ikut pada arahan yang diberi. So sekarang ni kita nak when Arduino start, kita ambil je. Kemudian yang kedua yang diminta ialah forever. Bila kata forever tu, satu kalau cikgu tak tahu apa benda blok tu kan, cikgu cari kat sini. Forever. Dia keluar ambil. Macam saya tak pasti tadi, saya gunakan search dia. Jadi kita ambil je daripada bahagian tu, kita cari. And then if IR detect. IR detect ni senang je, kita cari IR lah. Maksudnya kat sini kita perlukan sensor infrared. Okay, dan bila dia kata if IR tu, kita kena gunakan control if lah. If. Kalau dia ada if else, cikgu gunakan blok ini. Sorry. Kalau dia ada if else, cikgu gunakan blok yang ini. If else ni. Infrared ni masuk je dalam dia. Okay, dah dapat, kita duduk dalam forever tu. Okay, tu dah bahas satu bahagian. Kemudian dekat sini, dia kena buat kalau ikut arahan dia. Kalau tengok pada PDF kalau kita tengok pada PDF, dia kata proses ni akan berterusan sehingga terdapat perubahan pada pengesahan objek oleh penderia infrared. Saya pun tak ambil saya punya penderia. Okay, sampailah. Sekejap Okay, sampailah ada perubahan pada penderia kita. So, kita kena pastikan dekat board tu kita dah cucukkan kita punya IR lah untuk kita cuba. Okay. Kemudian yang ramai yang tanya macam mana nak guna MyBlock. So, MyBlock ni kita kena wujudkan lah. Okay. So, kita ikut dulu apa yang dia bagi. Okay, kita ikut dulu apa yang dia bagi. Kalau kita lihat kat sini, dia kata if IR detect Neo 1, 2, 3 red blink. So cara dia macam mana? Kita tak boleh buatkan sekali. Jadi benda tu output tu kita kena buat Neo pixel. Ini satu ambil dulu. Kemudian arahan dia ialah red blink. Red blink. So red tu kita kena kosongkan ni. Green kosong, ni kosong. Jadi biarkan dia pada red. Ni baru satu. Kita nak 1 hingga 3. Okay, 1 hingga 3. Jadi ni nombor 2. Ni nombor 3. Okey. 3 tu warna merah. Jadi kita copy duplicate je lah. Okey, kemudian kita ada else call blue LED. Kalau katakanlah maknanya kalau IR tak detect, dia akan cari call LED. Call LED ni tadi macam yang saya tunjuk tadi, ada satu kod tu kita pakai. Ini saya save dulu. Sebab saya pun bukan ingat semua ni. Jadi saya save dulu ini cabaran. Ini tadi cabaran 8 MBPK SM. Okey, saya buka kejap satu yang cabaran nombor 6 tadi. Okey, so kita kena buatkan macam ni lah. Ni jawapan dia sebenarnya. Okey. Kalau katakanlah dia cakap yang ni tak ada repeat, dia direct je. Dia direct je. Cuma kita kena wujudkan MyBlock, nama dia blue LED. Itu saja. So apa kita buat ialah, macam saya buka balik projek tadi. Kita pergi pada bahagian bawah sekali ada MyBlock. Tekan je make a block.
Dekat sini kita namakan. Dia bagi nama ni, kita kena masukkan nama dia lah. Dekat sini tadi dia minta kita letak nama Blue LED. Okay. Blue LED. Okay. Macam ni. Dan kita klik je okay. So dia akan keluar define ni. Define ni kita letak kat tepi. Dia tak boleh buang dia tak boleh buang. And then yang ini kita ambil je my block ni. Ambil Blue LED, kita letak bawah. Letak je kat situ. So yang ini yang kita tambahkan coding kita. Yang lain lah untuk NeoPixel ni tadi. So arahan dia tadi dia nak biru 5 saat, 0.5 saat. Kemudian tidak menyala selama 0.5 saat. So apa kita buat ialah kita ambil ni dulu. Duplicate dan kita perlukan output NeoPixel off juga. Dan kita perlukan control width ni tadi. Okey, cara macam mana nak guna? Mula-mula kita letak ni width kat bawah dia. Ini kita ubah daripada, sebab dia nak warna biru kan. So sini kita letak 255 kat warna biru. Yang bahagian masa kita tukarkan pada 0.5. Lepas tu kita letak NeoPixel off. Dan kita duplicate, kita letak kat bawah. Okay. So blok yang sepatutnya dia duduk ni macam ni lah rupa dia. So apa yang kita nak berlaku kat Blue LED ni, kita sambung kat define ni. So apa saja coding yang kita sambung ni dia akan berjalan lah kat sini kemudian ulang je lah. Ulang je step yang sama. Ni kalau tak nak pakai pun kita dah boleh buang. Kita copy je dia beratas ni, asingkan dulu. Tukar pada nombor 2 pula. Tukar nombor 2, sambung. Buat sekali lagi. Tukar nombor 3. Kemudian sambung. Macam tu lah. Okay, sebab dia nak biru kan. So dia nak sampai 3 je. So bila kita jalankan yang ini kita connect. Cikgu boleh cubalah. Okay. Cikgu boleh cuba. Cikgu upload kod tu. Dan kita lihat hasil dia lah macam mana. Saya rasa berjaya dah ni. Rasa saya lah. Ada yang dapat dah? Ada yang berjaya tak? Saya tunjukkan the whole code balik. Okay. So boleh tengok dekat screen sekarang. Saya harap jelas paparan saya ni. Kalau tak jelas beritahu. Saya punya jadi. Okay. Saya punya berjaya. Saya cuba tunjuk kejap. Okay juga sorry. Okay, contoh. Kalau nampak dekat saya punya ni, saya cuba pinkan saya punya ni sekejap. Okay, kalau kita lihat dia jadi warna merah semua bila sensor. Yang bila kita angkat, dia berkelip. Okay. So jadilah. So rakan-rakan semua boleh cuba. Itu cara nak interpretasikan maklumat yang ada pada yang saya berikan tadi. So coding tu kalau cikgu ada perkara yang mungkin cikgu tak berapa faham, nanti boleh tanyalah, boleh tanya personal kat saya nanti. And saya akan cuba bantu.
binakan. Ataupun nanti saya kongsilah, jadi kita boleh compare. Satu lagi, saya memang galakkan pada rakan-rakan seperti mana yang saya kata tadi, dia tak sekompleks macam microrobotik. Sebab microrobotik, cikgu kena ubah suai ikut, cikgu boleh guna kod yang sama, tapi cikgu kena ubah suai ikut kepada setiap satu robot. Dia berbeza-beza. Okey, sekejap Okey, dia berbeza-beza. So, tak sama macam untuk Areka Dukit ni. Kalau cikgu ada kod yang sama, memang semua kodnya sama je pun. Dia lebih bertumpu kepada showmanship. Macam tahun lepas, bila kami bagi pada peringkat bangsaan, dia memang ada banyak versi inovasi yang dia buat. Sebab tahun lepas, mereka diminta untuk, sekolah rendah pun diminta untuk buat projek. Maknanya, dia orang kena buat projek inovasi lah. Dia kena buat dalam bentuk inovasi. Okey. Tapi tahun ni dia kembangkan, dia buat dalam bentuk projek seperti mana yang kita dapat ni. Okey, bila dapat dalam bentuk projek macam ni, dia bagi 10 cabaran. Kecuali untuk sekolah menengah lah. Sekolah menengah dia memang kena buat projek. Tapi yang ini saya rasa memang agak baik lah. Bila dia bagi cabaran macam ni, cabaran yang mudah-mudah ni, cuma cikgu kena pastikan cikgu kena ikut pada format rakaman, dan budak tu tadi dia kena ada showmanship. Dia kena ada the drive untuk, ataupun dia punya kemahuan untuk tunjukkan yang dia tahu pasal coding tu. So macam tahun lepas budak-budak ni present. Bila ada datang juri tengok apa semua, dia present. Macam tahun ni dia orang buat untuk budak tu tadi buat keterampilan dia. Dan saya rasa memang satu perkara yang sangat baiklah apabila dia kembangkan pula untuk budak-budak tingkat khas. Okey. Cuma cikgu kena ambil perhatian pada syarat-syarat yang diberi. Kalau coding tu cikgu ada kawan-kawan lain dekat sekolah lain yang sedang buat projek yang sama, saya memang sarankan berkongsi lah. Berkongsi. Coding sama cikgu buat kat mana-mana dekat Dukit ke. Sebab penamat dia, penghujung dia bukan coding tu yang dia tengok. Penghujung dia nak tengok showmanship daripada anak murid cikgu. So, tak kisah kita guna coding siapa, kita berkongsi ke dan sebagainya. Okey. Ujung cerita ialah macam mana budak tu tadi buat presentation. Saya harap begitulah. Cuba untuk berkongsi. MBPK dia sekolah menengah ada inovasi macam tahun lepas Cikgu Firdaus. Sama je. Dia ada boleh semak dekat laman web dia. Tapi kalau dalam masa terdekat ni mungkin ni lah. Saya cadangkan kalau dalam masa terdekat ni lebih baik lagi keteroka yang MBPK untuk sekolah menengah lah. Untuk inovasi kalau sempat, macam tahun lepas cikgu dah buat untuk inovasi tu, boleh teruskan guna je projek yang sama sebab mungkin tambah baik ke daripada yang lepas. Tambah baik je projek tu. Okey. Tapi cuma semak balik syarat yang diberi. Yang hari ni saya banyak fokuskan pada MBPK dengan sekolah rendah ni bukan apa. Sebab dia dia bagi tu kita kira macam satu kelebihan lah, satu peluang untuk bagi murid-murid MBPK dan juga sekolah rendah terlibat sama. Sebab tahun lepas penyertaan untuk Reka Dukit ni terutama sekali daerah kita ni memang kurang. Cuma mungkin kat sini yang saya nampak kekurangan atau satu masalah yang mungkin akan timbul cara nak rakam. Sebab untuk gambar Reka Dukit tu sendiri masa berfungsi kita kena rakam tu top down, daripada atas ke bawah. So cikgu kena setkan cikgu punya handphone tu untuk nampak pergerakan ataupun apa yang berlaku pada Reka Dukit cikgu.
Macam tu sebab saya kata dia ada dua bahagian. Satu bahagian ialah kita rakam murid dengan penerangan. Penerangan tu tak perlu lama sebab saya tengok, kalau kita tengok tadi pun coding-coding yang digunakan pun ringkas. Bila dah ada coding tu, cuma hanya perlu terangkan coding tu saja. Sebagai contoh, saya menggunakan dia pengenalan diri sekian-sekian. Cikgu boleh rujuk balik pada video. Apa-apa pun rujuk balik pada video. Jangan ambil kata saya 100%. Apa-apa pun rujuk pada video pertandingan yang telah disediakan dekat laman web. Okay, pastikan bila cikgu rujuk kat sana, cikgu lihat contoh rakaman yang dia buat, cuba ikut 100% dan rujuk juga pada dokumen cabaran. Okey, contoh macam saya akan cuba macam ni lah. Saya gunakan blok seperti yang ditunjukkan di dalam rajah ini ataupun di dalam sistem M-Block saya. Ini adalah setting yang saya gunakan. NeoPixel 1, red sekian-sekian. Okay. Kalau tak nak terangkan satu-satu pun, saya gunakan NeoPixel 1, 2 dan 3. Saya dah telah setkan NeoPixel 1, 2, 3 kepada warna merah. And then saya juga telah buat satu blok My Block Blue LED menggunakan NeoPixel juga dengan warna biru dengan arahan-arahan seperti mana tertera. Kalau perlu, saya rasa tak ada masalah pun kalau cikgu rakam seluruh skrin ni, pastikan dia jelas saja. Jadi juri yang lihat tu dia akan nampak keseluruhan kod yang cikgu guna. Dan mungkin dekat sebelah kanan bawah tu ada gambar ni lah. Dia ada macam-macam aplikasi cikgu boleh guna. Cikgu boleh guna tu Screencastify. Cikgu boleh guna yang kat Chromebook pun dia ada untuk rakaman. OBS pun dia ada juga. Dekat OBS cara kita nak guna yang free lah. Dan juga yang paling senang guna Meet. Tapi cuma Meet ni bila cikgu rakam dalam internet kan, dia akan ambil masa lah untuk rakaman tu masuk dekat dalam drive cikgu. Okey. Baik. Kemudian satu lagi yang kena ambil perhatian ialah bahagian kesemua ni, nombor 9 ni. Kesemua 10 rakaman video pembentangan. Saya minta maaf yang mana yang mesej saya sekarang ni saya belum dapat baca lagi sebab saya nak nombor tu saja. Kalau boleh cikgu boleh terus tanya kalau benda tu mendesak sebab saya tengah bercakap ni. Cikgu boleh terus tanya dalam Meet. Kalau cikgu tanya dalam Telegram sekarang saya tak baca Telegram ni. Terutama cikgu Asmah ni. Banyak tengok dia hantar ni. Okey, boleh terus tanya dekat dalam Meet. Cikgu boleh buka je mic, jangan risau. Okey, untuk penghantaran sebab dia ada 10 rakaman. Jadi video tu saya sarankan kalau nak upload ke YouTube boleh sebenarnya. Tapi walau apa pun cara yang cikgu rasa betul ataupun cikgu nak gunakan, kalau naikkan ke YouTube cikgu kena buat sebagai video satu persatu and then playlist. Bubuh dalam satu playlist. Playlist tu letakkan nama kumpulan lah. Yang sebaiknya, okey, cikgu gunakan contoh penamaan fail yang sama ni and then masukkan dalam satu folder dalam Google Drive. Okey, dalam Google Drive. Saya tunjukkan di sini cara bagaimana cikgu nak share. Okey. Saya tunjukkan kat sini sekejap. Macam mana yang cikgu nak share. Kalau guna playlist, boleh. Tapi pastikan playlist tu unlisted lah. Okey. Dan semua video cikgu unlisted juga. Kalau guna YouTube lah. Kalau guna YouTube. Kalau cikgu nak guna folder. Folder ni saya tunjuk cara kejap. Okey. Cikgu buat satu folder baru. Contoh. Kita buat satu folder baru kat My Drive ni. Contoh saya buatlah satu folder. Dan saya namakan sebagai rakaman. Nama ni tak kisah. Cikgu boleh letak kod sekolah kat depan. Kod sekolah. Kemudian rakaman Reka Educate. Contohlah. Yang penting yang dia nak ialah bila cikgu dah buat folder ni, cikgu klik kanan, pergi pada share, tekan share, pastikan dekat sini cikgu, bahagian restricted ni, saya nampak kan? Okey, nampak
Bahagian restricted ni tukar pada anyone with the link. Ramai yang silap kat sini. Dia confident dia pergi pilih ni kan, dia biar je, dia tak share ataupun dia pilih yang ini. Sebab kononnya tandingan bawah KPM sekian. Makluman awal, MCT tidak duduk bawah KPM. Dia tak ada email derima. Jadi cikgu kena buat anyone with the link. Pastikan pilihan ni yang ketiga ni, dan di sebelah kanan ni tak perlu letak editor. Biar saja pada viewer. Asalkan cikgu buat link macam ni, apa saja cikgu upload dalam folder tu, dia akan dapat dilihat lah. Okay. So bila cikgu ubah ni, automatik sini akan ada copy link. Cikgu tekan je copy link ni. Link itulah yang cikgu hantar dalam Google Form. Okay. Saya ulang sekali lagi. Bila cikgu buat folder, untuk upload, pastikan satu dah buat folder, dah upload semua video dalam folder tu. Bila dah siap, cikgu pastikan cikgu ambil anyone with the link. Sekali lagi saya tunjuk. Okay. Cikgu share, tekan share. Pastikan pilih daripada restricted ni, tukar pada anyone with the link. Dia asalnya pergi restricted. Okay. Kalau cikgu copy link ni, cikgu seorang je boleh buka. Ni ramai yang berlaku silap cikgu sebab bila kita buat penjurian di peringkat kebangsaan, folder tak boleh buka, memang sayang. Okay. Memang sayang. Dia akan terus disqualified. Okay. Cikgu sayangnya nanti budak tak dapat penyertaan. Pasal juri tak dapat tengok hasil kerja. Okay. So, pastikan cikgu pilih yang betul. Anyone with the link. Kemudian pastikan di sini sebelah kanan dia viewer. And then copy link. Link tu, link yang terkini tu baru boleh buka. Okay, saya harap itu dapat membantulah daripada satu segi cikgu punya rakaman nanti. Baik. Ada soalan tak? Dekat sini yang saya nampak, dia cadangan kualiti video ni terpulang cikgu. Dia sebenarnya dia hadkan pada 720p ni sebab dia tak nak file tu terlampau besar. Mungkin cikgu rakam guna handphone, cikgu punya rakaman tu boleh sampai 4K. Okay, tapi dia tak nak terlampau ni. Okay, dia tak nak terlampau besar sangat file dia. Tapi jangan salah faham, cikgu boleh rakam gunakan kamera dengan kualiti yang tertinggi. Kalau ikut daripada segi editing, ilmu editing video, lagi tinggi kualiti cikgu ambil input dia, bila cikgu hantar output walaupun dia kecil, gambarnya jauh lebih jelas. Berbanding kalau cikgu rakam dekat handphone cikgu ataupun dekat kamera cikgu dengan resolusi yang kecil, tapi cikgu upscale balik, dia akan pecah juga. So, nak rakam tak jadi masalah. Cikgu boleh guna apa saja kamera, kamera handphone boleh, kamera DSLR boleh. Okey. Gunakanlah. Kalau cikgu ada kamera yang memang betul-betul berkualiti, guna yang paling berkualiti. Cuma dia orang cadangkan bila cikgu export ni, ini cadangan kualiti video ni adalah untuk export. Bila cikgu dah edit, cikgu export 720p. 720p tu supaya file dia tidak terlampau besar. Supaya file dia tadi tidak terlalu besar. Dan tempoh masa saya rasa kalau penerangan yang ringkas tapi jelas dan juga paparan hasil kerja tu tak berapa lama, saya rasa tak sekejap je. Macam tadi pun yang saya ambil tu tak sampai 10 saat, 15 saat je saya tunjuk kat cikgu tadi rakaman tu. Jadi saya rasa video tu takkan sampai tempoh masa yang panjang sebab dia punya penerangan tu tak berapa panjang sangat. Dia takkan melebihi 5 minit lah. Jadi kalau anda kata ini satu lagi, sebab dia kadang-kadang syarat yang diletakkan tu buatkan dia nak tengok atau tidak video. Kalau dia letakkan syarat durasi maksimal dia 5 minit, kalau boleh cikgu buatlah video tadi kurang daripada 5 minit. Jangan terlampau banyak sangat benda yang cikgu terangkan ataupun murid tadi terangkan dalam satu video tadi. Kemudian apa lagi kat sini yang penting? Sebab yang ini tadi punca kenapa yang saya ajar tadi pasal folder link tadi, seperti mana ni lah, seperti mana yang ditunjukkan ni. Saya minta maaf, saya stop juga. Okay, seperti mana yang ditunjukkan.
Okey, dekat sini saya ulang balik. Berkenaan dengan folder link tadi, punca saya tunjukkan supaya semua video pembentangan tadi boleh diakses oleh pihak penganjur. Kemudian sekali lagi saya terangkan, cikgu boleh rakam, gunakan kualiti video yang tertinggi yang cikgu ada dalam phone. Itu yang terbaik sekali lah. Cikgu rakam guna kualiti yang terbaik. Tengok dalam setting, pastikan masa cikgu buat rakaman tu, cikgu guna rakaman yang paling okey lah. Ini termasuk juga dengan microbotik. Okey. Tapi bila cikgu export dalam 720p. So gambar tu walaupun cikgu rakam 4K sekalipun atau 8K ke, mungkin cikgu ada Insta360 ke apa benda kan. Cikgu rakam 8K pun cikgu export 720p supaya kita boleh kawal besar kecil file tadi. Dia tidak terlampau besar lah maksudnya. Okay. Sebab kadang-kadang juri ni dia mungkin nak buat penjurian secara offline. Kalau dia download dah beramai-ramai, dah beratus-ratus, saya tengok cikgu punya file besar pula nanti kan. Mungkin dia abaikan ke cikgu punya folder kita tak tahulah kan. Tapi kalau secara logik akalnya, kalau cikgu naikkan sama ada kat Google Drive ataupun di YouTube, saya rasa tak jadi masalah. Lagi kecil file tu, lagi cepat dia proses, lagi senang dia nak tonton lah. Okey? Baik. Selain daripada tu, saya tengok dulu. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu Belum saya semak pada bahagian Telegram. Untuk makluman petang ni saya akan rekodkan sebagai PLC. Okey. Yang lepas pun rakan-rakan yang terlibat saya rekodkan sebagai PLC juga. Okey. Boleh semak lah. Tapi mungkin tak keluar lagi lah dalam SPL kan. Boleh semak nanti. Hujung bulan nanti. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Sebelum saya tutup sesi. Kalau belum terfikir lagi apa-apa soalan, tak apa, boleh PM saya, cuma jangan PM malam-malam lah. Sebab saya sejak kurang sihat ni, dia pukul 8 ni saya dah tak ada. Saya dah senyap. Saya bangun balik pukul 1, masa tu lah saya aktif. Tu sebab kalau siapa yang PM saya belah malam, pukul 1 pagi tu saya baca, saya jawab lah. Okay. Ada soalan cikgu? Tak ada? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, sekali lagi saya kongsikan link. Okey, sebab saya nak buka Telegram saya pun tak lepas ni. Dia dah sangkut. Siapa yang belum PM saya boleh lihat dekat ni maklumat dekat dalam Meet, ada pin tu untuk saya masukkan cikgu punya maklumat dalam PLC nanti. Okey. Dan siapa yang belum dapat lagi link untuk panduan coding tu boleh rujuk pada dalam komen. Okey, ataupun PM saya semula dalam Telegram, nanti saya bagikan link. So, tarikh tutup adalah pada 27 April, hari Ahad. Untuk kedua-dua pertandingan, Cikgu Fikri. So, kalau ikutkan masih ada masa ni. Masih ada masa, insya-Allah sempat. Saya memang doakan semoga rakan-rakan semua dapat bantu anak-anak kita untuk buat rakaman dengan baik. Ya. InsyaAllah kalau cikgu ikut semua sekali maklumat, semua sekali syarat yang diberikan tu, dan cikgu rujuk juga kepada video yang diberikan dalam website dia orang. InsyaAllah saya rasa tak jadi masalah. Murid-murid ni kita boleh bantu untuk dapatkan PJSK peringkat kebangsaan. Okey. Jika ada sebarang masalah yang timbul atau ada kekeliruan berkenaan dengan macam mana nak hantar, apa nak rakam, mungkin coding cikgu dah cuba ikuti tapi tak berjaya, cikgu boleh PM saya ataupun seperti yang saya maklumkan tadi,
carilah rakan-rakan yang sama bertanding dengan cikgu. Hari ni kita dah boleh tengok dah dalam friend list yang kita masuk ni ada 30 orang ni. Kalau ada rakan-rakan ni cikgu kenal, PM lah mereka kan, berkongsilah antara satu sama lain berkenaan dengan coding. Sebab seperti mana yang saya kata tadi, di hujung ceritanya ialah macam mana murid cikgu perform. Okay? Dan di peringkat seterusnya mungkin dia akan bagi macam tahun lepas, siapa yang layak dia bagi pula untuk buat projek, diberikan tema dan sebagainya. Masa tu baru kita build up dan insyaAllah kita akan buat sama-sama lah. Macam seperti mana yang berlaku dengan rakan-rakan kita di SMK Datuk Dor Said, begitu juga dengan SMK Rahmat. Tahniah lah tahun lepas, mereka lah yang banyak yang telah masuk dalam Reka Educate dan sampai ke peringkat seterusnya. Terutama sekali macam SMK Rahmat lah, dapat tempat ketiga lagi peringkat kebangsaan. So tahniah. InsyaAllah tahun ni kita bagi peluang pula buka. Sebab tahun lepas Cerana Putih ada masuk dalam Reka Educate. Mungkin tahun ni kalau tak berjaya sekalipun ke peringkat seterusnya, sekurang-kurangnya kita bagi naikkan lagi penyertaan dan kita bagi dengan naikkan penyertaan tu banyak lagi peluang untuk anak murid kita. Okay? So kalau ada soalan nanti cikgu, apa-apa boleh tanya pada saya lah. InsyaAllah kalau ada lagi yang saya boleh bantu atau ada perkara-perkara yang mungkin menjadi kemuskilan, tanya je. Okay, itu saja daripada saya untuk petang ni. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua. Selamat maju jaya. Satu lagi sebelum saya tutup sesi petang ni, pada hari yang lepas, hari Selasa yang lepas saya dah maklumkan untuk Microbotik kita ada buat khidmat bantu untuk rakaman. Mereka yang berminat boleh hadir ke PKG Ganun pada hari Selasa dan Rabu minggu depan bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Surat saya dah cuba usahakan dan Alhamdulillah dah keluar pun surat dan tak salah saya dah mula diedarkan ke sekolah-sekolah. Jadi saya akan share juga sekali lagi surat tersebut dalam grup JPK Koko dan grup pengetua guru besar. Moga apa yang kita cuba usahakan ni dapat memudahkan semualah insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang.